Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Video ni khas saya buat untuk seller TikTok. Jadi dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk withdraw duit daripada seller center TikTok. So anda buka aplikasi seller center TikTok shop anda, kemudian tengok pada bahagian home, scroll ke bawah, cari menu finance, tekan pada menu finance. Dalam menu finance ni kita akan nampak amount berapa ringgit yang kita boleh withdraw. Amount ni adalah amount bagi jualan barang-barang di TikTok shop kita. Contoh kalau anda tengok ni, jumlah bagi available to withdraw bagi akaun saya ialah RM73.32. Okey, jadi jumlah ni sahaja yang saya boleh withdraw keluar ke akaun bank saya. Untuk maklumat akaun bank, kita kena set terlebih dahulu. Anda boleh tekan pada menu auto withdrawal setting. Kat bawah tu kita boleh nampak primary bank account for receiving payments. Jadi anda kena kemas kini, masukkan maklumat perbankan anda. So bila dah masukkan semua maklumat bank, barulah kita boleh withdraw keluar duit ke dalam akaun bank kita. Untuk tetapan auto withdrawals pula, sekiranya kita enable auto withdrawal, TikTok akan bayar dekat kita seminggu sekali sahaja, iaitu pada hari Rabu. Alright, dalam video ni saya akan buat manual withdrawal. Kembali kepada paparan finance. Anda boleh baca di bawah button withdraw, ada perkataan you can make one withdrawal every 24 hours. Bermakna sebenarnya kita boleh withdraw, kita boleh keluarkan pendapatan TikTok shop kita sehari satu kali. Jadi tak perlulah kita tunggu setiap hari Rabu, seminggu sekali saja auto withdrawal kan. Sebenarnya kita boleh buat manual withdrawal sehari satu kali. Alright, syarat untuk withdraw, kita kena ada amount dalam available to withdraw. Kalau available to withdraw kita kosong, tak boleh keluarkan duit. Memang tak boleh lah. Syarat dia memang kena ada amount dalam available to withdraw. Contoh, saya ada RM73.32, saya akan keluarkan semua. So tekan je button withdraw. Kemudian kita masukkan password untuk TikTok seller center kita. Alright, password ni kita kena buat sewaktu kita daftar sebagai TikTok seller. Memang kita kena set password. So anda kena masukkan password anda sendiri. Sekiranya anda terlupa password, anda kena tekan forgot password untuk dapatkan ataupun untuk set semula password. Okey, bila kita dah masukkan password TikTok seller kita, dia akan buka paparan withdrawal account. Dan di atas kalau anda nampak ada link add. Yang tu kalau anda nak tambah maklumat bank lain, anda boleh tekan add. Contoh, saya guna bank yang saya dah set up sebelum ni. Jadi saya nak withdraw keseluruhan. So saya tekan je withdraw all. Jadi dia akan ambil keseluruhan balance yang ada dalam TikTok seller center. Kemudian kita tekan withdraw now. Confirm withdrawal. Dia akan naik pula paparan confirm withdrawal ni. Kita kena tekan confirm to withdraw. Alright, dia naik withdrawal in progress. Receive your funds in 3 to 5 business days after submitting your withdrawal. Okey, dia bagi tahu 3 ke 5 hari bekerja. Tapi tak perlu risau. Kebiasaannya dia masuk segera dalam beberapa minit ataupun beberapa saat saja. Anda nampak saya dah dapat terus notification dalam notification daripada MAE Maybank saya. Maybank to you, funds receive RM73.32. So proses pengeluaran duit daripada TikTok shop ni sebenarnya agak cepat juga. Dia bagi tahulah 3 ke 5 hari. Tetapi biasanya dalam beberapa saat sahaja terus dapat. Mungkinlah kalau ramai, pada waktu tu mungkin ramai buat pengeluaran, mungkin dia akan ambil masa lebih daripada sehari. Tetapi so far saya dapat cepat jugalah daripada pengalaman saya sebelum ni pun sama. Withdraw je masuk terus. Kita tunggu dalam beberapa saat saja duit terus masuk. Masuk ke mana? Masuk ke dalam akaun bank yang kita set dalam TikTok seller center. Alright, contoh saya buka Maybank to you saya. Anda boleh tengok dalam aplikasi MAE saya. Dia masuk ke dalam saving account sebab saya masukkan nombor account saving Maybank saya. So kalau kita tengok dalam transaction history, dia akan naik macam ni lah. Money match Sendirian Berhad RM73.32.
Alright, itulah dia cara macam mana nak buat pengeluaran duit daripada TikTok Shop Seller Center. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.